Khalifah Tarikan Nur Adin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amalan kami dan kamu. Alhamdulillah. Kami dari Tarikan Nur Adin saya mengucapkan selamat Hari Raya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Terima Selamat Selamat Hari wal faizin. Salam lebaran. Mewakili rakan-rakan yang lain ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Bye. Minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Fauzana binti Hambali, pengurus Nur Adin Islamic Education Center. Alhamdulillah, setelah kita melalui sebulan madrasah Ramadan yang penuh dengan tarbiyah dan didikan daripada Allah, kini kita akan menyambut Hari Raya Aidilfitri, hari kemenangan bagi seluruh umat Islam. Jadi, saya mewakili seluruh warga kerja Nur Adin ingin mengucapkan Selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin kepada semua ibu ayah, anak-anak Nur Adin yang kami sayangi, para guru serta seluruh sahabat yang sentiasa menyokong perjalanan pendidikan di Nur Adin. Jadi insya-Allah Aidilfitri ini mengingatkan kita bahawa selepas Ramadan kita kembali kepada fitrah yang bersih, hati yang lebih lembut, lebih sabar dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk anak-anak Nur Adin, cikgu nak pesan, teruslah menjadi anak yang soleh dan solehah, menjaga adab, yang menyayangi ibu bapa, menghormati guru dan sentiasa mengingati Allah dalam kehidupan. Jaga adab bila pergi beraya. Kepada ibu ayah pula, terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada kami untuk bersama-sama membantu, mendidik untuk membentuk generasi masa depan. Dan insya-Allah kepada para guru Nur Adin yang disayangi, semoga setiap usaha, kesabaran dan kasih sayang yang mendidik anak-anak menjadi amal jariah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir kata, semoga Aidilfitri kali ini membawa keberkatan, kebahagiaan dan mengeratkan lagi kasih sayang kita dalam keluarga. Insya-Allah, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin dari Nur Adin kepada semua. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Fitri.